Tak usah nak bini ramai dah. Rohok sangat. Aku kena dah. Nampak tak? Tak usah tebang lah. Faham tak? Kalau raya-raya berasa macam nak lari. Faham tak? Nak lari dari Malaysia. Nak tukar kapek, nak tukar mesin, hok dryer nak tukar kok. Hok kering baju tak ada kena-mengena dengan raya. Basa orang puang. Faham lagi. Nak cicing, nak baru cicing raya. Subang raya lah. Gila macam nak gila berasa. Dah bering tak ada dah ni. Tak. Nampak lah. Adalah tu orang puang dah. Ramai dia tanya petua. Petua apa? Tak ada petua. Hebat benda ustaz. Tak ada hebat. Aku nasib baik je. Faham lagi? Petua benda jadi tidak balah dan tak ada petua. Dia satu saja yang betulnya. 6 bulan pertama perang dunia. Dia akan guna 3 jenis bom. Bom atom, bom nuklear, bom hidrogen. Mana? Tak cari tanya ustaz kita. Tak ada. Faham tak? MB tanya ustaz Nasaruddin kita. Tahu tak? 6 bulan pertama perang dunia. Bom atom, bom nuklear, bom hidrogen. Itulah hakikatnya. 6 bulan kedua dipanggil perang saudara. Pakai senapang, mesin gang, hand grenade, bom tangan pakai lepas. Lepas tahun lah dia baru dipanggil peperangan menggunakan sniper. Ada peluru tembak siung tak ada relax je. Gitulah sampai mati peperangan saudara gitulah. Faham tak lagi? Tak usah tebang lah, tak usah tebang. Kita lalu ni sebab kita nak ngajar. Faham tak? Nak buat modal. Bukan aku gila sangat tak nak buat modal.